Lisa, tak apa. Kita orang habiskan. Betul? Last time you cover for us. Sekarang we cover for you. Go and enjoy Raya, babe. Kalau macam tu, I pergi dulu Thanks guys. Download One Touch app, beli barang dapur, baju raya, hamper, kau sayang, kau mak. Jap, I dah call mak ke? Hello, sayang. Okay, you jangan panik tau, tapi I'm panicking. I tak sempat call mak lagi lah. Hey, tarik nafas. Kita buat sama-sama, okey? You tunggu kat lobby. Okay, I ambil. Biar I call mak. okay. Kita buat sama-sama. Assalamualaikum, Mak. Just nak bagi tahu, kami sampai lewat malam sikit. Tapi Mak jangan risau sebab Alisha dah bawa kunci. Jumpa kejap lagi. Assalamualaikum. Okay, semua dah tick dalam bisnes. Sekarang kita pergi rumah Kak Som ambil Sofia. Lepas tu kita terus gerak balik kampung Lambatnya Mami Daddy ni. Lupa Sofia ke? Mana boleh lupakan Sofia? Mami ambil baju raya Sofia tadi. Kadang-kadang ada benda yang kita tak boleh nak elak. Sebab tu, perancangan awal sangat penting. Raya kat kampung ni sentiasa sibuk. Tetamu tak putus datang ke rumah. Macam kedai 24 jam. Macam ni rasanya bila semua urusan terjaga. Senang hati dapat bersama beraya dengan orang tersayang. Bila Daddy dan Mami tak tengok pun, itu tandanya semua okey. Selamat Hari Raya.